Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan penonton setia Bantuan MY. Terima kasih kerana terus menyokong kami dengan menekan tombol subscribe dan loceng notifikasi. Bagi yang belum, jangan lupa untuk tekan sekarang agar anda tidak terlepas sebarang info terkini. Pada video kali ini, kami akan membawakan maklumat terkini mengenai bantuan bulanan yang akan dibayar sepanjang bulan Jun 2025. Kami telah menyusun dan mengemaskini jadual pembayaran agar anda semua dapat membuat persiapan awal. Jadi, tanpa membuang masa lagi, jom kita lihat butiran pembayaran yang dijadualkan. Pertama sekali, pada 1 Jun 2025, adalah tarikh pembayaran untuk Bantuan Asas Rahmah 2025. Bantuan ini dibahagikan kepada dua kategori utama, iaitu kategori miskin dan miskin tegar yang berdaftar dalam e-Kasih, serta kategori bukan e-Kasih yang layak menerima bantuan STR. Untuk kategori miskin dan miskin tegar e-Kasih, isi rumah akan menerima RM200 ke dalam akaun MyKad. Warga emas tanpa pasangan akan mendapat RM150. Warga bujang pula akan menerima RM50. Manakala bagi penerima kategori bukan e-Kasih yang layak STR, isi rumah akan menerima RM100. Warga emas berpasangan akan menerima RM50. Warga bujang tidak layak untuk bantuan ini. Semua penerima boleh membuat semakan status pembayaran mereka bermula 1 Jun di laman web mykasih.com.my atau aplikasi MyKasih. Sekiranya terdapat penambahan bayaran, ini bermakna anda telah dinaikkan kategori kepada miskin atau miskin tegar. Jika tiada perubahan, status anda kekal seperti sebelumnya. Seterusnya, pada 5 Jun 2025, bermula pembayaran bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM. Bantuan ini merangkumi bantuan kanak-kanak antara RM150 hingga RM1000 per keluarga. Bantuan anak pelihara BP sebanyak RM250 sebulan, maksimum RM500 sebulan. Bantuan warga emas, BWE, sebanyak RM600. Elaun pekerja kurang upaya RM450. Bantuan AM persekutuan antara RM100 hingga RM350 per keluarga. Bantuan OKU yang tidak berupaya bekerja sebanyak RM300. Bantuan penjagaan OKU terlantar atau pesakit kronik terlantar sebanyak RM500. Pada 6 Jun 2025 pula, pembayaran rasmi bantuan tunai subsidi diesel melalui program Budi Madani akan dimulakan. Setiap penerima yang layak akan menerima RM2,000 ke dalam akaun bank masing-masing. Syarat utama adalah kenderaan tersebut mestilah berkuasa diesel untuk kegunaan persendirian, bukan milik syarikat, persatuan atau pertubuhan. Permohonan untuk bantuan ini masih dibuka melalui laman web budimadani.gov.my. Manakala bantuan sara hidup untuk golongan nelayan dan veteran ATM akan dikreditkan pada 15 Jun 2025. Nelayan laut akan menerima RM300. Nelayan darat akan menerima RM250. Veteran ATM akan menerima RM500. Kami ucapkan tahniah kepada semua penerima yang layak. Bagi penerima manfaat perkeso pula, pembayaran untuk bulan Jun akan dibuat pada 1 Julai 2025. Bayaran ini diawalkan sedikit selepas pembayaran bulan Mei yang dibuat awal pada 26 Mei untuk memberi laluan kepada Pesta Keamatan dan Pesta Iban di Sarawak. Oleh itu, tiada pembayaran pada bulan Jun dan sebaliknya akan dibuat pada 1 Julai. Manfaat ini termasuk pencen ilat, pencen penakat, elaun layanan sentiasa, dan manfaat lain di bawah skim keilatan perkeso. Harap maklum bahawa bantuan yang tidak disenaraikan dalam jadual ini belum mempunyai tarikh rasmi pembayaran. Kami akan kemaskini apabila ada maklumat rasmi diterima. Sekian sahaja laporan bantuan bulanan untuk bulan Jun 2025. Kami di Bantuan MY akan terus memantau dan mengemaskini anda semua dengan maklumat terbaru apabila tiba waktunya. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat dari kami semua.